Bayangkan ada manusia yang pernah mengalahkan Elon Musk sebagai orang paling kaya di dunia. Bukan jual roket, bukan jual chip AI, bukan kereta elektrik. Dia jual beg tangan, jam tangan, minyak wangi dan kosmetik. Bunyi macam tak masuk akal kan? Tapi itulah kisah Bernard Arnault, lelaki yang membina empayar mewah bernilai lebih 2.2 trilion ringgit dan pernah mempunyai kekayaan sekitar 940 bilion ringgit. Persoalannya, macam mana seseorang boleh jadi antara manusia terkaya di dunia hanya dengan menjual barang yang kebanyakan orang sebenarnya tak perlukan. Ramai orang fikir syarikat paling bernilai mesti datang daripada teknologi. Microsoft, Amazon, Tesla, Nvidia, semua syarikat ini mencipta teknologi yang mengubah cara hidup manusia. Tapi Bernard Arnault membuktikan sesuatu yang berbeza. Kadang-kadang benda paling mahal di dunia bukan teknologi, tetapi persepsi. Bernard Arnault ialah pemilik LVMH. Nama penuh dia ialah Louis Vuitton Moet Hennessy. Kalau korang tak kenal LVMH, korang pasti kenal jenama-jenama di bawahnya. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Tiffany & Co, Tag Heuer, Sephora dan lebih 75 jenama mewah yang lain. Apa yang menarik, kebanyakan jenama ini sebenarnya tidak bermula di bawah Bernard Arnault. Strategi beliau sangat mudah. Beli jenama yang sudah terkenal. Kemudian, jadikan ia lebih eksklusif, lebih premium, lebih diidamkan. Pada tahun 1987, Louis Vuitton bergabung dengan Moet Hennessy. Dari situlah lahirnya LVMH. Selepas itu, Bernard Arnault mula membeli satu demi satu jenama mewah dunia. Bila ada jenama yang ada sejarah dan reputasi, dia beli. Dan lama-kelamaan, dia mengumpulkan koleksi jenama mewah terbesar di dunia. Tapi, di sinilah bahagian yang paling menarik. Apa sebenarnya yang dijual oleh LVMH? Adakah beg Dior boleh simpan lebih banyak barang daripada beg biasa? Tidak. Adakah jam Hublot RM57,000 boleh tunjuk masa lebih tepat daripada telefon pintar RM1,000? Tidak. Secara teknikal, produk mereka tidak semestinya jauh lebih baik. Jadi, kenapa orang masih sanggup bayar puluhan ribu ringgit? Jawapannya ialah prestige, status dan reputasi. LVMH bukan menjual beg tangan, mereka menjual perasaan. Perasaan eksklusif, perasaan berjaya, perasaan berada dalam kelompok tertentu. Sebab itu korang akan nampak selebriti dunia seperti Rihanna, Zendaya, Beyonce, Kylian Mbappe dan Anne Hathaway menjadi wajah jenama mereka. Mereka bukan menjual produk, mereka menjual impian dan strategi ini sangat menguntungkan. Pada tahun 2022 sahaja, LVMH membelanjakan sekitar 137 bilion ringgit untuk pemasaran. Ya, 137 bilion. Lebih tinggi daripada kos menghasilkan produk mereka sendiri. Kenapa? Kerana dalam industri mewah, persepsi lebih penting daripada produk. Kalau orang percaya sesuatu jenama itu eksklusif, mereka sanggup bayar apa sahaja. Hasilnya, LVMH merekodkan margin keuntungan kasar sekitar 68%. Maksudnya, bagi setiap RM1 jualan, sekitar 68 sen menjadi keuntungan kasar. Itu margin yang sangat luar biasa. Jauh lebih tinggi daripada kebanyakan industri lain. Dan yang lebih menarik, pasaran terbesar mereka bukannya Eropah, bukan Amerika, tetapi Asia. Pada tahun 2022, sekitar 37% jualan LVMH datang dari Asia. Ramai penganalisis percaya kemunculan golongan kaya baru di China menjadi antara faktor utama yang memacu pertumbuhan ini. Apabila lebih ramai individu menjadi kaya, lebih ramai mahu menunjukkan status mereka dan di situlah LVMH mendapat keuntungan. Sebab itu, walaupun ekonomi dunia perlahan, golongan kaya tetap berbelanja dan selagi manusia menghargai status dan prestis, permintaan terhadap jenama mewah ini akan terus wujud. Hari ini, LVMH bernilai lebih 2.2 trilion ringgit. Bernard Arnault pula pernah mengatasi Elon Musk sebagai manusia terkaya di dunia. Bukan kerana mencipta teknologi baru, bukan kerana membina roket, tetapi kerana memahami satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Kadang-kadang manusia tidak membeli apa yang mereka perlukan. Mereka membeli apa yang membuatkan mereka rasa istimewa. Dan Bernard Arnault berjaya menjadikan perasaan itu sebuah empayar bernilai trilion ringgit.